Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam perkenalan. Saya Encik Azlan bin Haji Safli, Pengetua SMK Pulau Gaya. Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu inisiatif yang menjadi nadi kepada pengurusan dan pentadbiran kami di sekolah ini, iaitu strategi Gaya. Gaya bermaksud kepada 4 fokus utama, itu akronim GAYA. G, gandakan usaha. A, atur perancangan dan tindakan. Y, yakin terhadap kebolehan diri dan orang lain. A, amalkan kerja berpasukan. Inilah pendekatan kami. Inilah gaya kami. G, gandakan usaha. A, atur perancangan dan tindakan. Y, Yakin terhadap kebolehan diri dan orang lain. A, Amalkan kerja berpasukan. Inilah SMK Pulau Gaya. Gaya Team for Excellence. Strategi ini bukan hanya satu slogan, tapi ia lahir daripada hati dan minda warga SMK Pulau Gaya. Ia menjadi panduan, prinsip dan semangat dalam setiap langkah yang kami ambil di bilik darjah, di padang, di bilik mesyuarat dan dalam pergaulan seharian. Kami percaya untuk mencapai kecemerlangan, kita perlu gandakan usaha atau perancangan yang lebih teliti, yakin pada potensi diri dan rakan sekerja, dan yang paling penting, amalkan kerja berpasukan. Kerana bagi kami, kejayaan tidak dibina oleh seseorang tapi oleh satu pasukan. Segalanya berpaksikan kepada semangat teams. Together, everyone act and achieve more for the school. Di bawah naungan slogan kami, dari hati dan minda warga sekolah, bersabar itu nikmat, bersyukur itu berkat. Bersabar agar kita kuat hati, bersyukur agar kita tidak lupa diri. Dua nilai yang kami pegang dalam menghadapi cabaran pendidikan hari ini. Marilah kita terus bergerak seiring, sepakat dan sejiwa demi melahirkan generasi yang bukan saja cemerlang dalam akademik, malah dalam akhlak, kepimpinan dan kemanusiaan. Dengan pelaksanaan sistematik dan pemantauan berterusan, Gaya menjadi pemangkin kepada pencapaian akademik, pembentukan sahsia murid, serta keberkesanan pengurusan sekolah. Gaya bukan sekadar strategi, tetapi satu gerakan transformasi dari hati dan minda warga sekolah untuk kecemerlangan bersama. Gaya adalah pendekatan mikro yang memperkasa reformasi pendidikan di peringkat akar umbi. Ia mengubah budaya kerja, meningkatkan kualiti pelaksanaan dan membina komuniti pembelajaran yang progresif. Henry Ford pernah berkata, "Coming together is a beginning. Keeping together is progress, but walking together is success." Sekian dan terima kasih.